James, saya nak beli motor untuk bini lah. Wah bro, you lelaki baik ya. Jarang jumpa lelaki macam awak. Okay lah, saya bagi you diskaun. Apa motor you mau? Baiknya awak. Belum apa-apa dah bagi diskaun. Saya nak skuter. Yamaha ada. Ambil inilah, 125cc, fuel injection, liquid coolant. Tengah kosong, pakai baju kurung pun boleh. Phone boleh letak depan. Selamat ah. Yang penting, ringan. Betul ringan ni. Baru senang nak handle. Best kan? Best. Tapi besar sikit ada. Bro, saya masih ingat bini you masa kahwin ini macammu. You jangan beritahu saya sekarang dia ini macam Tak ada. Saya. Kadang-kadang saya nak pakai. Kejut aku. Boleh. Ambil ini ini bagus. 155cc. Ada Blue Core, ada VVA. Skuter paling tahan dekat Malaysia. Ada Type-C charger. Ada traction control, ada ABS. Bawa seat belakang pun besar. Bini bawa sendiri boleh. You nak bawa pun boleh. You bawa bini, ini motor pun tahan. Abang Jam, best kan? Best. Tapi Tapi apa top speed berapa lah? 1, 2, 3. Plus minus lah. Itu je. Tak ada lagi sikit. Bro, you main susah lah. Mau skuter, mau besar, mau power, mau laju. Mari, ikut saya. Inilah skuter cc besar paling laku Yamaha. 250cc. Single cylinder, single overhead cam, fuel injection. Top speed 140. Yeah. Single. Emotional damage. Bro, saya baru mau bagi diskaun tau. Sorry. Gurau je. Jangan ambil serius sangat. Apa lagi best motor ni? ABS, traction control semua ada. Full LED depan belakang. Ada Y Connect, TFT display. Compartment bawah bapak besar. Baby baru you pun boleh masuk Sebelum you sumbat baby I dalam ni, sumbat you dalam ni dulu. Ya, gurau lah. Jangan marah lah. Bagi diskaun lah. Okay, kira jadilah. Hui, confirm Ini motor. Bukan yang ni. Yang first tadi. Walau kenapa tak cakap awal-awal? Buang air liur saya.